Wasabiru ay ghalibul kuffara bisabr. Kamu kena sabar lebih daripada kesabaran orang yang bukan Islam. Sebab tu saya kata tadi, orang bukan Islam pun sabar juga. Sebab mereka ada akal. Akal mereka ajar mereka untuk sabar. Bukan syarak yang ajar mereka untuk sabar. Mereka bukan ada agama ke Ustaz? Memanglah mereka ada agama, tapi agama mereka tu hasil daripada pemikiran mereka. Agama yang tidak benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi akal mereka itu mengatakan itu agama, sedangkan itu bukan agama. Tapi akal kata kamu kena sabar. Sebab tu ada tak orang bukan Islam perang? Ada. Kalau mereka tak sabar, mereka tak pergi perang. Cuma kesabaran orang Islam itu ada ganjarannya. Kesabaran orang bukan Islam tu tak adalah ganjaran di sisi Allah. Oleh kerana orang bukan Islam sabar dalam peperangan, dalam menentang kamu, mereka sabar. Kamu kena sabar lebih daripada kesabaran mereka. Sebab apa? Sebab kesabaran kamu, kesabaran yang ada ganjaran dan nilainya di sisi Allah. Kita tengok apa yang berlaku di Palestin. Sabar tak orang Islam di Palestin tu? Lain macam sabarnya. Tapi mereka tak mengalah. Mereka melawan. Sekadar yang mereka mampu. Mereka lawan. Dan tentera yang memerangi mereka, Yahudi tu, kena juga, mati juga. Masuk juga dia, sabar juga. Dan kamu kalau mereka boleh bertahan, walaupun ada kesakitan kerana nak lawan kamu, sepatutnya kamu kena lebih sabar daripada mereka. Kerana kesabaran kamu itu ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan terbukti ya, ramai di kalangan orang-orang barat hari ini dah mula buka mata dah. Dia kata ajaib. Dengan bom, dengan peluru, dengan tahan makanan dan juga air, mereka sabar, sumud, mereka bertahan. Mereka hanya mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Kan dulu saya pernah cerita kan, mereka hanya mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Kesabaran itu kadang-kadang ajaib. Tapi kerana orang Islam tu dia berpegang dengan adanya alam yang menunggu mereka selepas daripada alam dunia ni, iaitulah mahsyar dan juga akhirat. Dia tahu dunia ni sementara, sebab tu dia bertahan, sabar. Saya tak boleh bayang tuan-tuan, anak, pasangan, adik-beradik, kawan-kawan bergelimpangan disebabkan kena bom. Tak boleh lari ke mana? Tapi keberanian mereka sangat-sangat ajaib. Kan? Hebat kesabaran orang Islam. Dia buka mata orang-orang barat. Apa sebab mereka ni boleh sabar dahsyat sangat ni? Video-video bila ada makcik-makcik yang anak dia mati kena bom, yang suaminya gugur sebagai syahid, sebagai tentera. Bila wartawan tanya apa semua, dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang maha besar. Tak ada pun dia kata kami mengalah. No. Dia tak ada kata kami mengalah. Dia kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Nah, ini dahsyat ni. Ini next level yang akal kita mungkin kata, Masya Allah hebat. Tapi kita belum tentu boleh sabar ke tahap tu. Cuma bolehlah jadikan pengajaran. Ajaib. Kesabaran orang Islam.